Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak bergedil daging. Mula kita panaskan minyak, kita gorengkan kentang yang sudah dipotong nipis. Kita gorengkan sampai masak. Dah masak kita toskan. Gunakan minyak yang sama, kita gorengkan daging kisar sampai masak. Dah masak kita toskan juga. Lepas tu kita kisarkan kentang yang sudah digoreng tadi sampai hancur. And then kita masukkan sebut ladi hitam sama daging kisar tadi. And then kita perasakan dengan garam. Lepas tu kita kisarkan sampailah sebati. And then kita masukkan daun sup dengan daun bawang. Kacaukan seketika. Masukkan kuning telur dan bawang goreng. And then kita kacaukan sampailah sebati. And then kita bentukkan seperti mini patty. And then kita kacaukan putih telur sampailah berbuih. Lepas tu kita boleh masukkan bergedil yang sudah dibentuk tadi dalam putih telur. Gaulkan sampailah sekata. And then kita boleh goreng di atas minyak yang panas. Lepas tu bila dah garing, dah warna golden, kita boleh angkat dan hidangkan bersama bihun sup ataupun dengan nasi. Jom makan!